Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan analisis kertas kerja bagi Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan IPG KSM tahun 2026. Pertama sekali, dari aspek tujuan, kertas kerja ini disediakan untuk mendapatkan pertimbangan serta kelulusan daripada pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan iaitu Dr. Nur Syariha binti Abu Bakar, bagi memperoleh peruntukan kewangan untuk melaksanakan program ini dengan lancar dan teratur. Seterusnya, dari segi sinopsis program, majlis ini merupakan satu inisiatif untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti bahasa, khususnya puisi seperti pantun, syair dan gurindam. Program ini juga bertujuan mencungkil bakat pelajar yang mempunyai potensi dalam bidang deklamasi puisi serta memberi ruang kepada mereka untuk menonjolkan kebolehan masing-masing. Selain itu, program ini turut menekankan penghayatan nilai-nilai murni bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bagi objektif program, terdapat 5 objektif utama. Antaranya ialah mencungkil bakat pelajar dalam bidang puisi dan penghayatan Ramadan, memberi penghargaan kepada pelajar yang berani tampil menyampaikan puisi, menggalakkan pelajar menghayati keindahan Ramadan melalui karya sastera, menghayati keindahan puisi Melayu sebagai medium penyampaian nilai kehidupan dan akhlak mulia, serta menyemai nilai murni seperti kesabaran, keinsafan dan rasa syukur melalui penghayatan karya puisi. Dari sudut peserta, jumlah keseluruhan yang terlibat ialah seramai 61 orang. Ini terdiri daripada seorang pengarah IPG KSM, seorang perasmi, 10 orang pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan 50 orang pelajar yang merangkumi peserta serta ahli jawatankuasa program. Bagi VIP utama, individu yang paling penting dalam majlis ini ialah Yang Berhormat Puan Amalia Akilah binti Zulfadli selaku Menteri Pendidikan yang juga bertindak sebagai perasmi program, yang berusaha Dr. Nur Syariha binti Abu Bakar selaku pengarah IPG KSM. Selain itu, turut terlibat ialah pensyarah Jabatan Pengajian Melayu serta pihak pengurusan Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi. Seterusnya, dari aspek perbelanjaan pengurusan, jumlah keseluruhan yang diperuntukkan ialah sebanyak RM700. Perbelanjaan ini meliputi 6 perkara utama iaitu sijil sebanyak RM100, hadiah pemenang sebanyak RM150, sepanduk majlis RM80, cenderamata perasmi RM50, jamuan VIP dan AJK sebanyak RM200 serta hiasan pentas sebanyak RM120. Peruntukan ini dianggap munasabah kerana melibatkan keperluan asas bagi menjayakan program secara rasmi dan tersusun. Dari segi jawatan kuasa program, terdapat 9 jawatan kuasa utama yang telah dilantik. Antaranya ialah AJK Protokol dan Acara, AJK Pembaca Doa, Penasihat, AJK Persembahan Puisi, AJK Teknikal dan Logistik, AJK Persiapan Tempat, AJK Cenderamata, AJK Dokumentasi dan juga AJK Jamuan. Pembahagian tugas ini sangat penting bagi memastikan setiap bahagian program berjalan dengan sistematik dan lancar. Bagi tentatif majlis, program akan berlangsung pada 23 Februari 2026 pada hari Isnin yang bertempat di Dewan Al-Kindi, IPG Kampus Sultan Mizan. Majlis bermula pada jam 8.45 pagi dengan ketibaan pelajar dan berakhir pada jam 10.15 pagi dengan jamuan makan. Antara pengisian utama ialah nyanyian lagu, bacaan doa, ucapan aluan, ucapan perasmian, gimik pelancaran, persembahan puisi bertajuk Ramadan Penuh Makna, penyampaian cenderamata dan sesi fotografi. Akhir sekali, pada bahagian penutup, pihak penganjur berharap agar program ini mendapat sokongan penuh daripada semua pihak agar dapat memberi peluang kepada pelajar serta warga IPG KSM untuk menonjolkan bakat berpuisi di samping menyemarakkan penghayatan bulan Ramadan melalui aktiviti kesusasteraan Melayu. Secara keseluruhannya, kertas kerja ini disusun dengan lengkap, jelas dan teratur. Program ini bukan sahaja memberi manfaat dari sudut penghayatan sastera, malah mampu membentuk sasiah pelajar melalui nilai-nilai murni yang diterapkan sepanjang bulan Ramadan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pada hari ini, saya akan membentangkan analisis terhadap teks pengecaraan Majlis Pelajaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan dari aspek kesantunan berbahasa. Secara umumnya, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan mematuhi norma sosial serta protokol rasmi dalam sesuatu majlis. Dalam teks pengacaraan ini, kesantunan berbahasa dapat dianalisis melalui beberapa aspek, utama iaitu sistem sapaan, kata ganti nama diri, laras bahasa formal serta unsur budaya dan nilai keagamaan. Dari aspek sistem sapaan, teks ini menunjukkan permatuhan yang sangat jelas terhadap protokol majlis rasmi. Sebagai contoh, gelaran Yang Berhormat Puan Amalia Aqilah binti Dul Fazli digunakan untuk merujuk kepada Menteri Pendidikan Malaysia. Penggunaan gelaran ini mencerminkan penghormatan terhadap jawatan tertinggi dalam pentadbiran negara. Seterusnya, gelaran Yang Berusaha Dr. Nur Syarihah binti Abu Bakar pula digunakan untuk pengarah IPG yang menunjukkan pengiktirafan terhadap status akademik dan jabatan rasmi seseorang. Selain itu, sapaan seperti hadirin dan hadirat sekalian serta tuan-tuan dan puan-puan memperlihatkan penggunaan bahasa yang inklusif, sopan dan tidak mengecualikan mana-mana pihak. Hal ini menunjukkan kepekaan terhadap adab komunikasi dalam majlis rasmi yang berhierarki. Seterusnya, dari aspek kata ganti nama diri. Teks ini memperlihatkan penggunaan bahasa yang sangat berhemah dan terkawal. Penggunaan kata ganti nama kami menunjukkan sifat merendahkan diri serta mewakili institusi bukannya individu. Ini penting dalam konteks rasmi kerana ia mengekalkan jarak sosial yang sesuai antara pengacara dan audiens. Selain itu, teks ini mengelakkan penggunaan kata ganti nama kedua yang bersifat langsung seperti anda. Sebaliknya, ia digantikan dengan gelaran rasmi dan jawatan yang secara tidak langsung meningkatkan tahap kesantunan dalam komunikasi. Dari aspek laras bahasa, teks ini menunjukkan laras bahasa formal yang tinggi, tersusun dan berstruktur jelas. Contohnya frasa seperti dengan penuh takzim, menjemput dan mempersilakan serta merakamkan setinggi-tinggi perhargaan menunjukkan penggunaan bahasa yang berlapis, sopan dan penuh hormat. Penggunaan laras bahasa ini bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga berfungsi untuk mengekalkan imej profesional, keharmonian, komunikasi dan rasa hormat dalam majlis rasmi. Akhir sekali, teks ini turut memperlihatkan unsur budaya dan nilai keagamaan yang memperkukuhkan kesantunan berbahasa. Penggunaan pantun Melayu seperti mekar melati tumbuh melata dan selesai sudah tugas diberi mencerminkan keindahan bahasa serta kehalusan budaya masyarakat Melayu yang mementingkan adab dan estetika dalam komunikasi. Selain itu, bacaan doa seperti 10 jari kami menadah mohon berkat yang Maha Esa menunjukkan nilai keagamaan iaitu hubungan manusia dengan Tuhan melalui doa, kesyukuran dan permohonan keberkatan dalam sesuatu majlis. Kesimpulannya, teks pengacaraan ini jelas memperlihatkan kesantunan berbahasa melalui penggunaan sistem sapaan yang berprotokol, kata ganti nama diri yang berhemah, laras bahasa formal yang sopan serta unsur budaya dan keagamaan. Kesemua elemen ini membuktikan bahawa kesantunan berbahasa amat penting dalam memastikan sesuatu majlis berlangsung dengan tertib, harmoni dan berwibawa, di samping mencerminkan nilai adab dalam komunikasi rasmi. Pertama, dari segi penggunaan kata sapaan dan gelaran, teks ini menggunakan ungkapan seperti yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis serta barisan pencara para pelajar yang dikasihi sekalian. Penggunaan kata sapaan ini jelas menunjukkan penghormatan terhadap hierarki sosial dan audiens. Frasa seperti yang dihormati dan yang dikasihi mencerminkan nilai kesopanan serta mewujudkan suasana mesra dalam komunikasi. Seterusnya, dari aspek penggunaan bahasa halus dan sopan, terdapat ungkapan seperti setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan, limpah kurnianya dan amat bertepatan. Pemilihan diksi yang halus ini memperlihatkan keindahan bahasa Melayu
di samping mematuhi prinsip kesantunan dalam situasi rasmi. Selain itu, pengurusan air muka turut jelas ditonjolkan dalam teks ini. Contohnya, ayat seperti saya amat berharap agar program ini dan semoga segala usaha yang dilakukan diberkati, menunjukkan penggunaan bahasa berbentuk harapan dan doa. Hal ini secara tidak langsung mengelakkan nada paksaan serta menjaga perasaan pendengar, di samping menggambarkan sikap rendah diri penutur. Dari segi struktur ayat, teks ini disusun dengan tertib dan hormat. Bermula dengan pembukaan yang mengandungi salam dan penghormatan, diikuti dengan isi yang menyentuh kepentingan Ramadan dan puisi, serta diakhiri dengan penutup yang mengandungi harapan dan perasmian. Susunan ini menunjukkan komunikasi yang terancang dan sesuai untuk majlis rasmi. Seterusnya, penggunaan unsur keagamaan seperti Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah turut menambahkan nilai kesantunan dalam ucapan ini. Unsur ini mencerminkan adab berucap dalam masyarakat Melayu Islam serta mengukuhkan nilai spiritual dalam penyampaian. Akhir sekali, dari segi nada dan intonasi, walaupun teks ini berbentuk penulisan, penggunaan ayat menunjukkan nada rendah diri, menghargai serta penuh hormat. Hal ini penting dalam memastikan penyampaian tidak kedengaran angkuh atau kasar. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Puan Amalia Aqilah binti Zulfadli, Menteri Pendidikan Malaysia, diiringi oleh barisan kepimpinan kampus masuk ke dalam Dewan Al-Kindi. Sesungguhnya kehadiran Puan menambah seri majlis serta menyuntik semangat kepada para siswa pendidik untuk terus menyemai kecintaan terhadap warisan sastera bangsa. Hadirin dan hadirat sekalian, mohon untuk terus berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu IPG Malaysia dengan penuh tertib dan bersemangat. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas nyanyian itu tadi. Hadirin dan hadirat dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Mekar melati tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, kami hulakan bicara pembuka. Yang berhormat Puan Amalia Aqilah binti Zulfadli, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Dr. Nur Syarihah binti Abu Bakar, Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan. Yang dihormati barisan kepimpinan kanan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah serta rakan-rakan siswa pendidik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan serta limpah kurnianya kita dapat berhimpun di Dewan Al-Kindi pada pagi yang penuh barakah ini. Bagi menjayakan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis pada pagi yang mulia ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Muhammad Hafiz bin Abu untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Hafiz bin Abu atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Dr. Nur Syarihah binti Abu Bakar selaku pengarah IPG Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Nur Syarihah binti Abu Bakar, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan atas ucapan aluan sebentar tadi. Jelaslah objektif yang ingin dicapai menerusi program penghayatan tasra ini. Kini, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Puan Amalia Aqilah binti Zulfadli, Menteri Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan amanat seterusnya menyempurnakan dan merasmikan Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan IPG Kampus Sultan Mizan tahun 2026. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan pensyarah, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama berkumpul pada hari ini dalam majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan. Hadirin yang dihormati, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan, rahmat dan keinsafan. Selain menunaikan ibadah puasa, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan konteks ini, puisi menjadi medium yang sangat indah untuk menyampaikan mesej keagamaan, nilai kemanusiaan serta kehalusan budi bahasa. Puisi bukan sekadar rangkaian kata, tetapi cerminan jiwa dan perasaan. Melalui penghayatan puisi, kita dapat mendidik hati agar lebih peka, lebih berempati dan lebih menghargai nilai kehidupan. Justeru penganjuran majlis ini amat bertepatan dalam menyemarakkan semangat Ramadan serta memupuk minat terhadap kesusasteraan dalam kalangan pelajar. Para hadirin sekalian, saya amat berharap agar program ini dapat menjadi platform untuk mencungkil bakat serta meningkatkan keyakinan diri para pelajar. Selain itu, penggunaan bahasa yang santun dan beradab dalam penyampaian puisi juga dapat memperkukuh kesantunan berbahasa selaras dengan budaya masyarakat kita yang mementingkan adab dan tata susila. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ini. Semoga segala usaha yang dilakukan diberkati dan memberi manfaat kepada kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, maka rasmilah Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan IPG Kampus Sutamizan tahun 2026. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Ahmadah Akilah binti Zulfadli atas amanat serta kesudian beliau menyempurnakan majlis kita pada pagi yang penuh bermakna ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Puan Amalia Akilah binti Zulfadli atas amanat yang penuh bermakna sebentar tadi. Dengan ini, maka rasmilah sudah Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan IPG KSM tahun 2026. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan persembahan deklamasi puisi yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Daniel bin Razak dengan judul puisinya Ramadan Penuh Makna. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bulan Ramadan mulia tiba, disambut hati penuh gembira. Bulan berkat penuh cahaya, mendidik jiwa insan semua. Puasa ditunai penuh sabar, menahan nafsu dan rasa lapar. Hati dibimbing sentiasa sedar, agarlah hidup lebih bersinar. Puisi indah jadi jambatan, menyampaikan pesan penuh ingatan. Bahasa santun jadi pegangan, mencerminkan akhlak dan keimanan. Majlis diraih penuh bermakna, menghimpun warga dalam suasana. Menghayati puisi penuh pesona, mengukuhkan ukhuwah sesama kita. Sambut Ramadan penuh bermakna, memberi manfaat sepanjang masa. Ramadan disambut penuh cinta, menjadi kenangan untuk semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mendalam dan menyentuh sanubari deklamasi puisi itu tadi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Ahmad Daniel bin Razak atas persembahan yang sangat mengagumkan. Dari Kedah ke Pekansari, beri suasana Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Dengan berakhirnya rangkap pantun itu tadi, maka tamatlah sudah majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan IPTKSM tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.